Red Magic kalau buat gaming phone memang tak main-main weh. Ini dia gaming phone terbaru daripada Red Magic, iaitu Red Magic 11 Pro. Jadi macam biasa, aku nak share 4 benda best yang korang kena tahu pasal Red Magic 11 Pro. Benda best yang pertama, Red Magic 11 Pro ni phone pertama di dunia yang guna liquid cooling system. Nama liquid cooling system ni aqua dan memang guna liquid betul-betul, bukan main-main. Tapi apa yang paling best, korang boleh nampak liquid tu bergerak bila sistem cooling diaktifkan. Memang tak boleh brain. Benda best yang kedua, Red Magic 11 Pro ni bukan guna satu tapi dua chip, iaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan juga Redcore R4. Untuk chip yang kedua ni, ia memfokuskan kepada permainan untuk menjanjikan pengalaman game yang lebih imersif. Benda best yang ketiga, Red Magic 11 Pro ni guna all screen ataupun skrin penuh. Tak ada notch ataupun dynamic island untuk bagi experience screen yang lagi best. Actually, phone ni ada je kamera depan tapi guna teknologi under display. Teknologi ni memang menarik tapi gambar selfie jadi biasa-biasa je. Benda best yang keempat, Red Magic 11 Pro ni bukan ada liquid cooling system saja, tapi ada juga cooling fan yang mampu berpusing pada kelajuan 24,000 RPM. Cooling fan ni guna untuk kawal dan maintainkan suhu phone. Selain tu, kipas ni ada juga RGB untuk flex masa korang tengah main game. Jadi itu dia 4 benda best pasal Red Magic 11 Pro. Phone ni mungkin masuk pasaran Malaysia. By the way, apa pendapat korang dengan phone ni? Padu ke tak padu? Cuba komen dekat bawah.